betul lah. Oh. Lagi lah, yang ni perlu beza dah. Ni baru big showroom lah, pergi main sini pasal sedikit. Yang ni yang mana silver boleh lah. Kita masuk gear up V2 untuk depan, belakang dengan spoiler lah. Kita tengok gear up V2 kita ada daylight sini untuk kiri kanan, lepas tu dia ada emblem. Lepas tu sini yang untuk color body lah. Lepas tu orang tengok ni dia panggil V2 ni dia main hitam kilat lah. Bukan hitam matte lah. Kita buat hitam kilat sini, dia sambung siapa sini hitam kilat. Baru dia nampak dia punya design dah lah. Lagi cantik, lagi sport untuk hitam kilat. Tengok center ni, kita tengok yang ni color body lah. Kalau kita silver, dia main silver. Kalau kita merah, dia main merah. Tapi ada yang nak hitam sini pun kita ada. Kita ada ready stock. Kalau nak hitam belakang sini, hitam kilat belakang pun kita ada ready stock lah. Okey, kita tengok alip belakang lah. Alip belakang ni orang ambil gear up plus punya. Ataupun tak tape plus punya spoiler lah. Ni dia main hitam kilat lah, glossy black. Lepas tu dia ada top brake light. Top brake light ni dia akan sambung lampu sebelah sana lah. Semua kita pakai soket kah untuk plug and play lah. Tak kena potong wayar. Lepas tu alip sikit belakang ni, kita ambil gear up itu. Kita tengok sini hitam kilat, sini dia color body. Hitam kilat ni dia buat satu line lah. Sekali yang bawah, lepas tu center ni dia ikut color body dah. Untuk dia nampak tok banyak hitam. Lepas tu tengok tu dia ada emblem lah, gear up untuk tengok ni. Lepas siap pasir tu kereta ni dia tak nampak comel dah. Dia body dia nampak comel lah. Lepas siap pasir dia.